penting tu tau. Kan? Ya, betul. Saya bang, Sebab apa ah, saya kan buat music pun. okey. Kan? Hmm, Apa atau lah apa-apa apa ni money laundering ke apa hmm, semua kan hmm. saya Betul, money saya laundering lagi-lagi. kan. Hmm. Ah, Nama abang so siapa eh? so nama saya Ah, apa pentingnya nama saya tanya awak tadi apa ni police report tu ada ke? abang kenalkan diri pun tak. Kalau saya yang Saya cakap tadi Halim, nama saya Halim. okey, saya Muhammad Hafizan. Saya yang gudang bos Ijan lah, saya bos Ijan. Okey? Yalah, saya Ah, tahu tu sebab apa apa ni saya apa nama kata interested to make business. hmm. Kan? Sebab saya interested nak ambil sebab you punya apa nama tu dah ada dalam market. Betul. Lepas tu abang beli barang apa? Harganya berapa bang? Abang beli barang apa? Harganya berapa? Berapa harga dia? 900. 900 abang beli apa? Beli apa? 900 abang beli apa? Meja 8. Meja makan 8 kerusi. Ya saya. So, meja makan 8 kerusi untuk baru memang tak ada bang sebenarnya jati harga macam tu. Sebab no point to argue sebab saya Betul. tak kenal awak. Betul. Kan? Hmm. Tapi itulah. Hmm. Apa ni kalau sebagai tanggungjawab Hmm. orang kan. Hmm. Jawab bisnes. Ya betul. Lepas tangan tak boleh lepas tangan. Habis abang nak saya buat apa sekarang ni? Tak efektif, nampak tak? You tak nampak, you tak dapat lagi apa yang saya nak tak beritahu. Cuba abang beritahu saya kurang faham ni. Saya kurang faham. Cuba abang beritahu saya. Sekarang ni, you nampak tak efektifnya benda ni kerap berlaku. Oh, betul lah. Atas nama you. So you nanti menjawab nanti ke akhirat. Saya dah war-warkan dekat media sosial. Tak efektif. Habis nak saya buat macam mana? Abang tahu tak? Dekat law TikTok ni, bila kita macam contoh, kita expose orang kan, kita expose sesuatu account, kita boleh kena ban. Itu dia tak sama Facebook. Kalau Saya tahu in and out saya tahu. Tapi you find out lah. You find out sendiri macam mana nak buat sampai ini tak berlaku. Kesian orang tau. iya abang, saya Kesian orang dan buat bisnes ni. Biarlah orang kata jangan sampai tu. Okay, itu je lah. Okay, terima kasih banyak. Saya pun tak nak cakap banyak. Saya akan buat tanggungjawab saya. Iya betul. Bagus bang. Baik. Tapi jangan bangga sebab banyak polis report buat atas dengan bisnes awak. Iya. Kebanggaan. Nah, saya tak bangga pun bang. Saya sedih bang, saya sendiri sedih. Duit orang macam duit saya. Jangan sebab saya TikToker, influencer, saya dah kenal ramai. Ya. Cakap dia memang macam tu. So kalau tak efektif, itulah je. Abang tolong viralkan sekali lah bang benda ni. Tengoklah kalau saya sempat. Ya, abang tolong viralkan sekali. Saya pun minta tolong awareness kan benda ni kan. Sebab bukan perabot jati aja. Banyak benda sekarang